Ya, saudara-saudari, sekangkir siang dan rakan-rakan saya, Jerry, Peter, uh, dari Kang Financial Advisor dan CC Advisory. Jadi hari ini kita punya topik ialah TYT tetapkan hala 7 fasa pembangunan seterusnya di bawah Sabah Maju Jaya 2.0. Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman telah menetapkan hala 7 bagi fasa pembangunan Sabah yang terusnya dengan memberi penekanan kepada pertumbuhan inklusif, kesejahteraan dan pembangunan teknologi tatkala negeri ini melangkah maju di bawah rangka Sabah Maju Jaya 2.0. Jadi beliau menyatakan bahawa pesta Jalan 2026 sampai 2030 akan terus melepaskan pembangunan menerusi 3 teras utama, iaitu sektor tumbuhan ekonomi dan modal insan dan kesejahteraan rakyat serta infrastruktur dan kesejahteraan hijau. Jadi plan ini memperkukuhkan lagi dengan penekankan strategi terhadap pembangunan ekonomi biru dan pendigitalan dan penerapan kesejahteraan bantuan AI, ya katanya. Jadi Musa menegaskan bahawa pembangunan mestilah kekal seimbang. Pembangunan harus dilaksanakan secara seimbang tanpa mengabaikan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan alam sekitar, jelas beliau. Ya, jadi ucapan tersebut dibawa berlatar belakang prestasi ekonomi yang kukuh dengan Sabah mencatatkan pelaburan perbuatan sebanyak 7.6 bilion pada tahun lepas, dan meningkatkan hampir 208% berbanding tahun 2024. Jadi di bawah rancangan Malaysia ke-13 sebanyak 1,173 projek pembangunan telah diperkenal pasti untuk Sabah yang terdiri daripada 933 inisiatif baru, manakala sebaliknya adalah projek sambungan dengan peruntukan seiring keseluruhan sebanyak 12.024 bilion. Jadi sampai sini saya jemput rakan saya Jerry Kang untuk jelas atau sambung sepenuhnya, ya. Jadi dipersilakan. Oke. Apa yang dikatakan oleh TYT dalam hala 7 fasa pembangunan seterusnya, oke, di bawah Sabah Maju Jaya, kita akan komen dari segi kesan perancang keuangan. Oke, kesan perancang keuangan pertama adalah peluang yang lebih luas. Sabah berjaya menaik pelan-pelan bernilai puluhan bilion ringgit, termasuk proyek ekstra bernilai 31 bilion yang dijangka mewujudkan kira-kira 10,000 peluang pekerjaan yang berkembang tinggi di bawah Sabah Maju. Oke. Kedua, pertumbuhan ekonomi yang memperangsangkan. Oke, Sabah akan merekodkan pertumbuhan ekonomi sebanyak 5,8% setahun sepanjang uh, rancangan Malaysia ke-13 2026 hingga 2030. Oke, berbanding dengan KDNK yang perlahan yaitu 1,1% tahun 2024 atau 1,4% 2023. Keuangan negeri Sabah menjadi lebih kokoh. Reserve simpanan Sabah telah meningkat hampir 130% daripada 3,77 bilion tahun 2018 kepada 86 bilion
tahun 2024. Hasil data fiskalnya hemat. Good, Sabah maju aja. Oke. Pulang di pos Sabah maju aja depan kosong. Pulang usahawan dan ICAS menjadi lebih baik. Nah, inisiatif Small Medium Industry Up menyasarkan 600 usahawan ICAS industri kecil sedang termasuk pembangunan sistem data perkiraan dan program Sabah ready to eat RTE bagi memproseskan pasaran produk tempatan. Oke. Terima kasih. Sekat ini saya share. Terima kasih. Ya, terima kasih rekan-rekan saya Jerry untuk